Kalau dia tak angkat telefon apa dia? Tak fikir sendiri. Dia nak angkat tanggungjawab ni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ni Linda. Ya. Macam ni, kami daripada Semoyan. Okey, Habibi ke ni? Ya. Yang mas. Betul. Jadi sekarang macam mana pembayaran? Pembayaran sekejap. Pembayaran macam mana? Sebab Kak Lin kan konsultan dah arah Kak Lin. Sebab dia kata dia nak uruskan dengan Semboyan. So macam mana nak bayar? Cakap konsultan tu taib punya konsultan. Saya dah hantar nama apa semua, dia tak reply apa pun. Kak Lin minta hari tu kata nak buat pembayaran untuk buy progress, betul tak? Jadi kita dah hantar nama dekat dia. Dengar dulu. Tapi Kak Lin dia arahkan tidak dibayar sebab dia nak urus semua. Yelah, kalau dia nak uruskan, dia ada duit ke? Saya tanya. Dia bukan masalah dengan duit. Dia kata dia ada jalan untuk penyelesaian. Siapa? Datuk Asri ke mana satu? Banyak sangat lawyer ni. Yang Datuk Asri sebab hari tu kan saya dah sekali dengan Noni hari tu. Jadi sekarang saya kena jumpa Noni balik. Saya kena bincang balik dengan Noni. Apa benda pula jadi macam ni? Nak tanya ni. Ni saya tak load speaker. Payment hari tu apa cerita? Payment awak dapat tu? Payment saya dapat? Bila pula masa saya dapat payment? Kami ada bukti yang akak dapat payment. Akak dapat dulus loan. Jadi kami nak tahu mana duit tu. Okey. Sekarang saya nak tengok bukti yang dapat lulus sebelum tu. Kalau betul, saya mengaku. Kalau salah tak, memang saya tak mengaku. Kalau mengaku saya nak buktikan saya kalau mengaku tu saya boleh mengaku, saya boleh tipu. Tapi masalahnya saya nak tanya duit tu. Anda kata kalau saya tunjuk bukti, duit tu boleh dapat ke tak? Tunjuklah, saya nak bukti tu. Tak, kalau saya tunjuk, kalau saya dapat loan. Kalau saya tak, akak cakap slow sikit. Saya cakap elok-elok ni. Akak relax Kalau kakak tak relax, saya pun tak relax. Saya kejar akak ni, bukan kakak kejar saya tau. Kakak cakap elok-elok sikit dengan saya. Sekarang ni duit mana? Duit. Sekarang saya nak buktikan saya dapat loan tu dulu. Kalau saya buktikan, saya punya yang berapa puluh orang ni akak boleh buat payment? Kalau ada, kita boleh lah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Tak ada. Saya nak buktikan. Bukan duit tu dah habis? Masih ni, mu boleh bilang. Tak, kakak tak loan guna nama kakak. Yang kakak cakap ni bukan budak-budak ni, umur 13 tahun. Tak masalah, nama saya sudah baik. Tahu, kakak tak guna nama kakak. Mu dapat loan ke? Cakap dengan ni. Tak, macam ni kak, saya tak nak cakap dengan apa-apa. Tak cakap dengan siapa, saya cakap dengan kakak. Masalahnya, owner guna nama saya je. Owner company ni bukan saya. Tak, kakak buat loan atas nama orang lain. Tak apa, atas nama siapa? Bagi bukti je lah. Betul. Bandar tu. Saya cakap terang Datuk, ni Abang Asri. Dia dapat payment hari tu baru saya naik pergi Kelantan tau. Kalau kita tak ada bukti yang sahih, kita tak ada turun lah. Sekarang macam mana?